Terima kasih beli ya. Assalamualaikum bang. Hari ni berapa habis agaknya? Habis dah berapa? Ada buku berapa habis? Jam 200. Bawa 200 tadi? Oh tak cukup tu. Ada tu. Ha. Apa memang lagi? Minggu depan bawa lebih lagi ya. Hari ni ramai. Setakat ni Encik berapa kehadiran? Tak tahu, tak ada jumpa. Tak kira lagi. Dah habis puasa Agak-agak dah ramai minggu lepas ni. Minggu lepas dengan minggu ni mana ramai? Lepas ramai. Minggu lepas lagi ramai ya. Hari ni mungkin ada dia orang banyak aktiviti lain. Jadi boleh datang ke masjid-masjid yang disebutkan tadi ya. Kalau tertinggal di Masjid Hasanah ya, boleh pergi ke masjid yang di daerah Bangi ni. Ada lagi 4 lagi masjid kan? 4 lagi ya. Ini ni. Ni tak buat TikTok ke ni? Tak buat TikTok kan? Live pun ni. Ramai pula rasa. Betul. Assalamualaikum Kak. Kak dah pergi haji? Belum lagi. Maknanya ni tengah menunggu. Kak tahun berapa? Tahun ni? Belum lagi lah. Daftar dapat tahun berapa? 2009. 2009. Dah pergi tapi tak dapat pergi. Ada masalah lah. Mudah-mudahan tahun ni ya ada panggil. InsyaAllah cukup kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pergi haji. Ni muda-muda ni. Daftar ke belum? Adik dah daftar ke belum? Kena daftar awal sekarang ya. Jadi hari ni saya bawakan suasana di Masjid Hasanah ni. Ya. Khusus haji yang kedua ya. Hari minggu yang kedua. Jadi nampak ramai ya. Mudah-mudahan semangat nak pergi haji ni mesti ada dalam letak hati kita. Niat pun dapat pahala ya. Assalamualaikum. Adik nak pergi haji ke tak? Nak pergi haji? Nak pergi haji ya? InsyaAllah nanti ya. Umur apa nak pergi haji? Boleh bercakap? Tak boleh. Haji lah. Jadi mudah-mudahan ya. Bawa lah anak-anak kita ni. Supaya dapat mudah mereka kepada ibadah haji ya. Jadi ini saya bawa gambaran sedikit.